Apa khabar semua? Sihat? Bagus! Saya Amir Zuhair. Hari ini kita akan review Monster Galaxy Card Pack Gold Impact. Yeah! Enjoy! Okey, ini the pack Bold Impact edisi yang keempat. Mari kita review setiap kad yang kita dapat untuk pack kali ini. Untuk kad pertama kita dapat kad Grade B, Captain Kaizo dan Kuali. Mereka memainkan peranan yang penting dalam komik Bobo Boy Galaxy musim 2, isu 22. HP 160, attack 120. Efek kad ini adalah lihat kad di tangan pihak lawan, pilih satu kad dan hantar ke zon kalah. Next, kita dapat kad Grade B. Kelima, Yanari. Beliau merupakan ketua kepada puak bara di planet Baraju. HP 160, attack 140. Efek kad ini adalah efek kad lawan tidak berkesan, termasuk efek dari kad sokongan. Untuk kad seterusnya, kita dapat kad Grade B, Bobo Boy Gempa. Dia merupakan kuasa evolusi elemen tanah tahap kedua. HP 140, attack 120. Tukar kad ini dengan kad jenis Bobo Boy Halilintar dan aktifkan efeknya. Jika pemain pernah menggunakan kad jenis Bobo Boy Halilintar, tukar kad ini dengan kad jenis Bobo Boy Gentar dan aktifkan efek kad tersebut. Seterusnya, kita dapat kad Grade B, Fang dan Yaya. Mereka mempunyai perwatakan yang matang dan menarik dalam komik. HP 140, attack 120. Efek kad ini adalah tolak 20 HP kad lawan setiap kali pihak lawan menang kosong. Next, kita dapat kad Grade C, Ying. Ying merupakan kawan kepada Bobo Boy dan mempunyai kuasa manipulasi masa. HP 80, attack 80. Efek kad ini adalah masukkan semua kad dari tangan pihak lawan ke dalam deck dan kocok semula. Akhir sekali, untuk kad special print, kita dapat kad Grade S, Bobo Boy Beliung. Dia buat kemunculan sulungnya di dalam Arc Indara isu 14. HP 260, attack 240. Kad ini boleh digunakan sekiranya pernah menggunakan kad Bobo Boy Taufan. Efek kad ini adalah setiap kali kad ini tewas dalam usum, alihkan satu kad dari zon menang pihak lawan ke zon kalah. Itu saja daripada saya. Ingat ya,